Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat puding caramel sebab tahun lepas ramai sangat yang buat gagal. So jangan risau, insyaAllah resipi tahun ni menjadi takkan gagal. So untuk caramel ambil setengah cawan gula. So gula ni korang letak, tak payah kacau dengan sudu. Kita just gerak-gerak sikit macam ni je bagi semuanya cair. So ingat korang tak perlu guna sudu untuk kacau gula ni, just pusing kiri kanan sahaja. And sampailah dia cair, tak perlu tambah air pun. And letak dalam loyang. And be careful, dia sangat panas. Kita tak nak melecur di pagi Syawal nanti. So ambil 2 keping roti, potong dia punya keras kat tepi. And kita perlukan creamer sejat F&N. Yang ni perfect untuk buat air ataupun dessert. Korang gunakan 2 cawan creamer sejat ni. And then tambahkan roti kita potong tadi. And then masukkan 4 biji telur. And then masukkan juga creamer manis F&N. Yang ni perfect untuk bagi rasa lemak-lemak manis dekat kita punya dessert tu. So masukkan setengah cawan creamer manis ni. Tambahkan setengah cawan cream cheese. And then masukkan 1 penutup kecil esen vanila dengan garam sikit. Lepas tu kita blend. Blend sampai sebati tak ada tertinggal seredak langsung. Tapi make sure korang tapis